Saya nak share sikit tentang sanctuary kelah ni ataupun tempat berkumpul ikan kelah ni. Ada dua persoalan yang bagi saya nak kongsikan. Pertama, lokasi ikan kelah ni tak banyak kat Malaysia. Kalau ikutkan di Sungai Tahan, di sini, Tasik Kenyir, dekat Sabah, dekat area Ranau dan Selangor, Sungai Ciling itu, mana tak banyak. Kenapa? Tempat-tempat ni sahaja, dia bukan common mana-mana. Yang kedua, ikan kelah ni jinak ke? Sebab kita akan pegang ikan kelah kan? Main sama-sama. Tu dua isu ni lah yang mana saya akan kongsikan. Pertama, mengenai ikan kelah ni. Ikan kelah ni, kalau ikutkan ikan kelah ni, dia suka tempat yang bersih dan dia nak suka suhu air yang sejuk. Jadi tempat yang dipilih oleh ikan kelah ni biasa tempat yang banyak batu, suhu sejuk, airnya bersih dan mengalir, dan umumnya dia macam ada pokok-pokok atas dia yang akan berjuntai. So itu indirectly dia akan beri sumber makanan lah, sama ada serangga jatuh atau buah-buahan jatuh ke dalam air tu. Dan tempat-tempat macam ni ikan kelah suka. Jadi nak kata secara umumnya ikan kelah tempat macam ni mungkin jarang ditemui. Dan kalau kata tempat ni perfect dengan suhu air bersih, sejuk, lepas tu ada pokok macam tu, ada batu, ada pokok-pokok kayu yang ikan kelah ni rasa selamat, dia akan prefer tempat yang macam ni lah. Sebab tu kita nampak kat Malaysia ni tak banyak yang setakat yang diumumkan kepada public lah. So antaranya yang kami nak pergi ni adalah di Tasik Kenyir, sanctuary Kelah Sanctuary. Yang kedua, betul ke ikan kelah ni jinak? Sebab kalau kita tengok dari yang orang share video sebagainya, kelah ni kita main mandi-mandi bersama ikan lah, dan dia akan datang pada kita, gigit-gigit, cium-cium kita kan. So ikan kelah ni sebenarnya spesies ikan yang liar, dan sebab tu kita jarang jumpa ikan kelah ni kat mana-mana. Dan ikan kelah ni dia nampak eksklusif sikit lah, sebab dia jarang orang jumpa. Kalau jumpa tu kira wow lah. Tapi dalam sanctuary kelah ni kita boleh main-main ikan ni. Okey, memang ikan kelah ni satu jenis ikan yang liar, tetapi dia cepat belajar adapt dengan situasi dia. Sebab tu bila kita macam ni, bila manusia datang, kita dekati ikan ni dan bagi makan, so ikan kelah ni akan belajar bahawa manusia ni bukan spesies yang mengancam mereka, malah disukai lah sebab dia bagi makan sebagainya. Sebab tu kalau kita pergi visit tempat sanctuary kelah, kita dinasihatkan supaya tak berkasar dengan ikan ni dan kita bagi makan lah. So bila benda ni kita lakukan secara berterusan, ikan kelah akan rasa lah dia akan set the mind dia, manusia ni tidak mengancam mereka, malah menjadi kawan daripada mereka lah. So sebab tu bila kita buatkan tempat sanctuary ni, kita kena ada disiplin. Jangan sakiti kelah, jangan berkasar, kita berlembut. Dan benda ni akan menjadi learning system kepada ikan kelah lah, supaya dia take the set the mind, manusia ni makhluk yang tidak mengancam mereka. Okay, so once kita mengancam dia, kita berkasar, kita tangkap, benda itu akan mungkin mengubah population attitude ikan kelah di tempat berkenaan. Itu secara ringkas lah.